saya nak minta pertimbangan melalui media ni supaya pimpinan PAS buat keputusan segera. Kalau tidak, dia menjejaskan imej Perikatan Nasional. Ataupun Datuk Seri Hamzah sendiri perlu letak jawatan. Ya, itu satu. Sepatutnya dia rasa malu lah. Dia tak ada orang kata local standby. Keabsahan tu boleh dipersoalkan. Jadi kalau tak ada keabsahan, tak ada local standby, tak boleh duduk situ lagi. Tak sah lah duduk kat situ. Tapi pasal ada yang menyatakan, speaker kata setakat ini Hamzah adalah ketua pembangkang. Memanglah kalau tak ada nama baru dia naik, dia duduk kat situ lah. Tapi keduanya, kalau dia sedar bahawa dia tidak berhak duduk kat situ, harus diletak jawatan, berhenti kosongkan kursi. Beritahu pada speaker, saya tidak jadi ketua pembangkang lagi. Kan? Jadi ini isu yang bagi saya seharusnya diselesaikan dalam tempoh yang paling segera. Kalau tidak, nanti akan timbul katalah ketua pembangkang masih Hamzah lagi. Dia dah keluar satu statement panjang lebar berkenaan RUU apa. Dia bukan ahli kita. Adakah semua kita dalam PN menerima itu sebagai kenyataan daripada Perikatan Nasional?